So satu amalan, kalau anda kena sihir, anda kena santau, anda kena buatan orang, insya-Allah ada satu kaedah yang ustaz nak ajar pada anda. Sihir yang ada dalam diri anda akan keluar. Ayatnya dah pernah dengar, memang tuan-tuan baca hari-hari. Baca dia dalam masa 7 hari. Apa saja ada dalam badan anda, kekotoran, kejahatan, santau, santai, apa-apa saja dan semua, insya-Allah akan keluar. Sama ada melalui muntah, melalui kencing ataupun buang air besar ataupun melalui perpuluhan kita. Mudah je tuan semua. Tuan-tuan siapkan air. Air satu botol ke, satu gelas ke, satu jug ke, tak kisah. Anda baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali. Mudah. Sebut betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Mim di belakang kena tutup mulut. Huruf Ha ada dua. Bismillahirrahmanirrahim ada dua. Tiup pada air dan tuan minum. Kalau Allah Ta'ala izin, malam pertama anda buat tu, anda dah rasa dah. Dah rasa nak muntah, rasa nak macam-macam. Dah lebih 7 hari, saya nak buat lagi, teruskan lagi. Silakan, tak ada masalah. Tidak ada had. Nak tambah lagi, 7 hari juga. Rasa tuan-tuan nak buat tu, terserah. Nak malam ke, nak siang ke, nak pagi ke, nak terserah pada tuan semua.